hang tak layak digelar seorang ultra selagi hang tak tinggalkan 3 benda ni. Apakah perbezaan Atras, Hooligan, Firm, ini yang nama-nama yang aku tahu lah. Casual. Adakah perbezaan di antara kelompok-kelompok ni atau sebenarnya kelompok yang sama? Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Borak Sorak, podcast yang menceritakan tentang bola sepak Malaysia khususnya. Kalau nak dengar bukan Borak Sorak, dengarkan di YouTube Borak Sorak. Boleh dengar juga di Spotify. Baik. Kalau nak dapatkan buku cerita Liga Bola Sepak Malaysia untuk musim 2023, dapatkan di mana kan? Di TikTok Shop Sorak Media. Selain buku ni, kita juga bawa buku. Aku panggil buku ni macam gampang kan? Macam gampang, okey. Ditulis oleh Zikrul Safwan, brother kita, AKA Wan Pendang. AKA Wan Pendang, nama dia punya nama famous lah. Wan Pendang. Sikit buku macam mana, Wan? Buku ni okey, buku Panduan Drop Nama Tokoh Temborak dengan Member Macam Gampang adalah buku yang akan bagi hang satu guideline untuk menyembang power depan kawan-kawan hang. Hang duduk di kedai mamak ni. Kemah. Waktu tu kan hang boleh cerita, aku kalau hang nak tahu hang melabun, hang punya melabun tu punya style hang bukan takat boleh impress member hang. Amoy sebelah meja pun pandang mat. Nampak tu. So adalah sikit-sikit aku tengok tadi. Memang ilmiah lah. Maksudnya kalau aku baca kan, aku sembang dengan kau kan, kau pun terpersona dengan aku lah. Aku akan impress dengan kebijaksanaan kau. Aku dah tak jadi level intern lah. Dia makam naik lah. Boleh dapatkan di mana? Boleh dapatkan di Shopee The Book Press. Boleh dapatkan di TikTok Shop The Book Press. Kalau ketika ini masih berlangsung, mungkin episod ni keluar nanti, di PBAKL pun boleh di Rerurai Kawah Buku. Baik. Okay. Dekat belakang ni, kalau nak ke tempat lain, Kinokuniya dekat KLCC pun boleh dapat. Kinokuniya ada? Ada. Masuk. Ada makam lain. Sebelum ini kita bersama dengan Wan Pendang, menceritakan berkenaan kisah hidupnya ketika zaman kecil. Pernah kecil. Dan berkecimpung di dalam scene bola sepak Malaysia. So macam mana? Persoalan kita seterusnya. Okey. Pada video sebelum ini kita tamat sehingga perkataan gila. Aku ingat gila. Walaupun dah seminggu berlalu. Betul. Aku masih ingat gila tu. Seminggu berlalu. Betul lah. Sebab kita upload seminggu sekali. Power lah boleh ingat. Okey. Jadi aku nak sentuh lagi detail deep Kenapa gila tu? Bagaimana gila tu daripada budak Tafiz. Dia asal background Tafiz. Asal tak jadi lagi. Aku relate. Start kacau. Aku saja buka cerita tu tadi sebab aku nak relate. Mungkin gila sebab ni Kenapa tak terus berkecimpung di dalam dunia Islamik, tetapi lebih memilih ke dunia yang lebih dalam? Okay, faham. Macam mana tu? Okay. Pendek cerita, kau berkecimpung dengan dunia bola sepak. Dunia menyokong bola sepak yang lebih dalam, bukan setakat makam Kuaci, tapi makam kau lebih tinggi daripada Kuaci tu. Okay. Macam mana? Dan apakah itu? Dia disebabkan keinginan yang kuat lah, sebab rasa nak tahu dan rasa nak jadi sebahagian daripada mereka. Macam mana kau boleh terjerumus tu? Punca detiknya di mana? Detik dia sebenarnya bermula lepas aku habis PM. Okay. Waktu tu aku balik ke KL, balik ke Lembah Kelang. Waktu tu duduk dengan family, dan sebelum nak start diploma tu pun aku rasa tertarik dan aku nak involve dalam scene ni, sebab aku tahu pasal Ultras ni ataupun gerakan ultra ni dah lama. Sebelum aku masuk Tafiz, aku dah tahu dah cerita ultra ni. Dan aku pernah join Kuva Ultras Malaya pun waktu tu, Sukan C 2017. Itu pun sebab waktu tu mungkin ada cuti setingkat, saat aku balik aku pergi tengok. Random lah masuk kodan lah. Tapi waktu tu aku rasa macam tak cukup. Aku nak jadi salah seorang daripada orang yang berbakti pula kepada negeri-negeri. Dan waktu tu bila aku habis PM, aku dah nampak platform aku nak ke Kedah lah, sebab aku nak sokong Kedah kan. Jadi Ultras Kedah
base dia di Adostak, dan waktu tu ada satu sub di Lembah Kelang, which mean Ultras Kedah Lembah Kelang lah, UKLK, bertapak di ibu negara kita di Kuala Lumpur. Himpunan anak-anak Kedah ni. Faham aku. Okay. Ultras ni biasanya dia tak suka reveal identiti dah. Betul. Tapi bila kau bercerita, kau tak ada masalah reveal identiti kau sebagai Ultras ke? Waktu tu kalau ikutkan dia macam mana, panjang tak dia. Mungkin Ultras ni ataupun kata Ultra ni adalah satu benda yang berat. Betul. Sebab kalau kita buka dalam mana-mana kamus cerita tentang Ultra dalam bahasa Itali bermaksud dia ni berlebih-lebihan, fanatik, dan dia sangat-sangat ultra lah, dia terlalu gila-gila lah. Jadi di Malaysia mungkin gerakan ataupun nama Ultra ni sudah diadaptasi dan sudah berasimilasi dengan budaya setempat, dan dia dah tak dianggap radikal dah. Okay. Macam tu. So sebab tu kalau nak reveal, aku terpaksa cerita hakikatnya memang aku bermula di situ. Dan pada awalnya bila aku duduk ni dalam gerakan Ultra pun ataupun Ultras Kedah, aku tak rasa mereka mula-mula tu ekstrim. Maksudnya sekadar macam penyokong biasa. Aku tak tahu rupanya Ultras ni ekstrim. Aku cuma tahu waktu kecil-kecil dulu, kenapa aku nak join Ultras? Sebab aku tengok mereka kat stadium nyanyi-nyanyi macam best lah. Instead of aku duduk, aku tengok game, kadang-kadang game macam gampang kan, mengantuk kan. Mereka ni duduk sorak daripada awal sampai habis tak berhenti. Kira aku rasa macam aku contribute juga untuk game ni. Aku nak jadi pemain ke-12 tu. Sebab tu aku join. Sebabkan semangat menyokong tu lah kau semangat join. Menyokong tu. Tapi bila kau join, apa yang kau dapat daripada Ultras tu? Okay. Dia melahirkan semangat kenegerian yang kuat, fanatism yang melampaui batas. Aku boleh cakap macam ni tau, sesiapa sahaja yang menganut fahaman Ultra, pada mula peringkat awal dia mungkin rasa nak join tu sonok-sonok. Tapi dalam kamus ataupun dalam beberapa catatan yang dipegang oleh orang-orang gila yang berfahaman Ultra ni sendiri, ada member aku pernah cerita, dia ni hardcore punya orang lah, hang tak layak digelar seorang Ultra selagi hang tak tinggalkan 3 benda ni. First, hang tak tinggalkan agama hang. Yang kedua, hang tak tinggalkan keluarga hang, anak bini hang apa semua. Hang tak tinggalkan pekerjaan hang. Hang tak tinggal 3 benda ni, hang tak layak digelar Ultra. Dia sampai tinggal agama tu, meletakkan kepercayaan agama hang adalah pada kelab bola sepak hang saja. Orang Malaysia? Itali. Ni kalau Itali. Kalau dekat Malaysia tu aku cakap, kita dah berasimilasi. Maksudnya dimasukkan dengan rencah dan citra budaya masyarakat Melayu kita. Kita bukan macam tu sebab bangsa kita ada kesantunannya. Ada adab dia. Maksudnya dia tak adalah fanatik yang sefahaman dengan asalnya dah. Tak sampai ke arah tu lagi lah. Sub Ultra yang kau join ni, dia punya fahaman tu kau boleh gambarkan macam mana? Aku boleh gambarkan dia sebenarnya hampir kepada gerakan-gerakan mania mungkin yang ada dekat Indonesia. Sebab kita datang stadium, kita datang dengan atribut ataupun warna tim kita. Contoh kalau di Lembah Kelang ni, kami ni adalah orang yang suka pakai baju hitam. Lepas tu kita datang dengan maflar hijau kuning, ataupun apa-apa maflar yang melambangkan Kedah dengan identiti tu. Datang stadium, Chan, lepas tu cawa balik lah. Cuma dia adalah satu organisasi ataupun ada struktur dia lah. Kalau dekat Itali, struktur tu ada, tapi mereka ni tak reveal nama mereka, no face no name, tapi pergerakan tu berlaku. Kalau kami, kita sebab Malaysia kan, so kita dah buat dia macam satu gerakan yang well structured. Aman. Sampai every year pun kita ada AGM tau. Ingat apa? Ada register ROS. Macam register dengan ROS tu. Macam ke dah? Ada. Tak register. Tapi ada AGM lah. Ada AGM. Ada undian. Organisasi. Ada organisasi dia lah. Betul lah. Gempak lah. Adakah ini berlaku dekat rata-rata Ultras dekat Malaysia atau Ultras Kedah je? Aku boleh kata hampir tak sure lah. Tapi ada, cuma aku tak boleh kata lah dia ni untuk position apa. Tapi dia lebih kepada satu gerakan yang kita nak mula serius dalam mengatur apa-apa yang kita nak buat dalam satu season ni. Contoh, kita nak atur tentang pergerakan kita dalam home game kita macam mana kita nak balik ke apa. Kalau away days macam mana. Lepas tu kita nak tengok peruntukan bajet untuk kita keluarkan untuk setiap away, satu bus dekat location ni berapa. Lepas tu seorang kena kutip berapa. Dia macam tu, dia lebih kepada benda-benda yang structure lah. Kita nak kira benda macam tu. Kalau cakap pasal peruntukan apa semua tu kan tadi, so keseluruhan financial untuk organisasi ni dibiayai oleh siapa? 100% duit sendiri. 100% duit sendiri. Sebab tu aku cakap fanatism sampai satu tahap kan, kalau setengah orang, kalau dia adalah penyokong bola sepak,
dia mungkin akan sokong bola sepak tempatan dengan pergi kat stadium yang dekat dengan rumah dia. Contoh dalam Lembah Kelang best lah, boleh pergi stadium Lembah Kelang. Tapi satu tahap bila hang mana hang adalah seorang yang fanatism dan hang betul mempamerkan taat setia hang pada kelab, kat mana pun tim hang main, hang akan ada. Sebab tu kita pegang di mana pun kamu, kami ada selalu. Dia bukan sekadar can ataupun lawangan yang hang boleh hura-hura-hura ya. No, hang pegang. Kalau waktu tu Kedah main dekat Stadion Sijalak Harupat di Bandung, kita akan ada kat sana. Kalau waktu tu mungkin Kedah main di Stadium Captain E. Wayan Dipta dekat Bali, kita akan ada dekat sana. Kalau waktu tu Kedah main di Korea, Seoul, kita akan ada dekat sana. Dibiayai dengan duit poket korang sendiri. Sebab dalam kita pun ada yang bekerja, ada yang sanggup ambil cuti dan sebagainya, korbankan apa yang ada sebab bola. Memang anggota Ultras ni rata-ratanya adalah golongan macam mana? Aku nak cakap golongan T20 ke, dia lebih kepada elite ke, golongan bekerja ke, golongan student ke, pada kau, pada experience kau lah. Pada experience aku sendiri, kita tak ada orang elit. Mana ada orang elit nak duduk dalam movement macam ni. Dia lebih kepada working class punya orang. Working class. Kami ni datang daripada pelbagai latar belakang yang bekerja macam tu. Orang kata pekerja Kuala Biru lah. Dan aku waktu first dengan gerakan tu, aku involved as a student, seorang mahasiswa yang memberontaknya ada, dan tempat untuk kita menyampaikan ekspresi ataupun apa-apa kemarahan dengan benda macam tu lah, dengan join movement yang macam ni lah. Dan aku geng student lah yang masuk. So dua ni je. Kalau hang tak working class, hang adalah student. Kalau orang ramai mengaitkan keganasan dengan Ultra, okay, pada kau ada perkaitan tak antara dua subjek tu? Ultra ataupun mana-mana orang yang berfahaman Ultra ni, senang cerita, dia bila datang ke stadium, point untuk dia pergi away days ke ataupun home game dia bukan cerita tentang kita nak provoke tim lawan sangat. Adalah juga, tapi dia tak adalah sampai ke tahap nak membantai kot dan. Sebab Ultra ni dia lebih meletakkan penekanan kepada canting, sorakan hang, laungan hang, dan dia bermain dengan benda-benda macam koreografi. Lepas tu contoh perarakan sebelum masuk ke stadium, korteo. Dan mungkin selain daripada tu ada pyro juga yang main flare apa semua kan. Kalau dalam stadium koreografi. Sebab kita nak memberikan kegerunan kepada pihak lawan dengan cara sorakan kita ataupun cara apa yang kita pamerkan. Sebelum pergi bertumbuk berjadah apa semua, kita tunjuk dengan cara macam ni. Kita bagi moral support to our player dan kita memberikan satu kegerunan kepada tim lawan. Musuh utama kita adalah tim, tapi atas padang 90 minit kerja kita can dulu. Bagi everything dulu. Nak bergaduh ke bertumbuk apa semua, itu belakang kira nanti. Aku boleh tanya ke tak soalan ni? Tak. Nak tanya aku dulu. Cuba untuk sebaik mungkin lah. Cover sebaik mungkin lah. Boleh tak kalau aku simpulkan, kata untuk Ultras ni dia tugas untuk Chan je? Ke ada tugas-tugas lain yang basically lebih daripada tu? Sebab pengalaman aku bersama dengan gerakan ni di Kedah, hang bukan datang dengan style ACAB. Maksudnya bukan all cops apa. Maksudku aku Chan aku balik. Ada orang mungkin berfahaman sebegitu rupa, tetapi gerakan Ultra ni dia sepatutnya menjadi satu movement yang boleh dikatakan hang boleh pilih untuk berhaluan kiri, dan hang boleh ambil pendekatan untuk menjadi semak imbang, check and balance kepada pengurusan kelab hang. Dan kamilah yang akan fight untuk suara macam tu. Kalau ada kelab-kelab penyokong lain mungkin dia nak duduk bernaung di bawah persatuan ke, bawah kelab ke, silakan. Tapi kami ambil pendekatan perlu ada check and balance. Sebab tu aku ambil satu contoh tragedi waktu tu. Pernah ada satu krisis dalam pengurusan bola sepak Kedah, dan juga waktu tu pernah ada juga satu krisis di antara pemain-pemain dalam dressing room. Kita tahu cerita-cerita ni sebab kita pun ada kawan-kawan yang memang player dan memang melepak dengan kita sekali kan. Waktu tu bercerita mungkin ada masalah seniority yang kuat ke ataupun favoritism yang kuat dalam tim ke apa, membuatkan kami tak puas hati. Kami datang ke Stadium Ipoh waktu tu, game Perak dengan game Kedah. Kami semua protes. Kami protes dengan pakai satu t-shirt #Pimampuih mentality kelas 3. Semua pakai colour kuning. Sedangkan kami jarang pakai colour kuning. Kami kalau tak pakai hitam, pakai hijau lah. Kuning. Lepas tu kami buka kain rentang dan banner masuk ke dalam stadium.
Itu pun kami seluduk tu. Patut banner tu tak lepas. Pandai lah cara kami nak buat kan. So waktu tu lah kita tunjukkan kemarahan kita pada player, kepada pengurusan kelab. Itu adalah tugas yang perlu dipikul oleh gerakan macam kami ni. Bukan datang sekadar can dan can. Sebab tu aku tertarik dengan kata seorang tokoh yang aku boleh petik lah. Aku tak sure betul ke tak dia kata, tapi mungkin lah. Tokoh figura yang hebat dalam scene supporter Malaysia ni, dia kata, kami boleh jadi sesetia hang tuah, tapi kami boleh jadi sederhaka jebat. Ingat benda tu. Okay, setakat lah okay. Tapi Ultras sih maksudnya all the way pembangkang lah kalau dalam scene politik. All the way pembangkang. Whatever pengurusan buat, akan ada check and balance dia. Betul. Yang membangkang pengurusan. Atau kalau pengurusan buat perkara positif pun, korang akan cari side yang negatif untuk improvekan benda tu. Faham tak soalan tu? Sebab kau pakai title Ultra. Ultra tu cukup berat. Dan Ultra sampai bila pun belum tentu boleh jadi haluan kanan. Itu kalau kita tengok di Malaysia lah. Dekat Eropah mungkin ada beberapa negara situasi dia berbeza. Cumanya bila sampai dekat Malaysia, sebab tu ada banyak gerakan-gerakan dah tidak lagi memakai nama Ultra. Nama tu terlalu berat. Ada yang pakai nama Army, ada yang pakai nama Boys. Boys lagi selamat sebenarnya. Sebab hang boleh ambil pendekatan yang berbeza. Waktu tu kalau kelab hang perform well, kelab hang orang kata menurut setiap tuntutan yang datang daripada penyokong, season-season yang mendepan datang pun semua cantik, hang nak protes untuk apa? So kalau buat elok, kita okey lah. Ada setengah kelab mungkin penyokong-penyokong dia punya movement ambil pendekatan untuk diplomasi, pun okey, tak ada masalah. Tapi Ultras jabik janganlah. Purely tak boleh lah sebenarnya. Kalau di Malaysia janganlah. Falsafah sebenarnya pembangkang lah. Boleh dikatakan pembangkang lah. Ada masa dia pembangkang bukan sekadar pembangkang. Sebab walaupun nampak kita ni agak, mungkin gerakan ni nampak radikal ataupun lebih terkeharapan, lantang dalam banyak-banyak benda. Tapi gerakan macam ni lah sebenarnya yang banyak menyumbang kepada kelab personally. Tentang branding kelab, macam mana kita nak pasarkan dan dibantu oleh penyokong-penyokong ni. Sebab yang menggerakkan orang kata community untuk involve dalam scene dan juga community kita adalah geng-geng ni lah. Ultra ke geng-geng yang betul-betul ada base ni, kita yang buat kempen tu. Dan mungkin kita juga boleh menjadi sebahagian daripada shareholder kelab. Ada movement-movement yang macam tu. Itu berlaku di Malaysia saja atau sebenarnya benda ni di Italia macam kau cakap tadi, itu dah sampai level shareholder, Ultras jadi shareholder ke ada? Ada yang jadi, ada yang tak. Ada yang betul-betul rebel betul. Contoh kalau dekat Netflix ada satu cerita. Nama cerita tu memang Ultras yang bercerita tentang sebuah gerakan ultra di Napoli. Mereka menyokong Itali dan kita boleh tengok sendiri. Kalau nak faham Ultras tu macam mana, cara simpelnya, hang buka Netflix, hang tengok cerita tu. Itulah Ultra. Fanatisme yang melampau. Aku balik pada soalan yang tadi. Okay. Ramai orang mengaitkan keganasan bola sepak dengan Ultras. Okay. Kau setuju benda tu atau fahaman Ultras terutamanya dekat Malaysia sebenarnya tak meraihkan keganasan tu, tapi mungkin disebabkan segelintir individu yang sukar dikawal dan bertindak itu terpalit kepada Ultras. Tapi sebenarnya adakah sebenarnya fahaman Ultras lebih kepada kedamaian ke atau macam mana? Berat soalan ni. Sebab Ultra ataupun Ultras ataupun mana-mana movement yang bawa ideologi dengan canting ke stadium pun semua, kita boleh kata mesej kita lebih kepada damai. Gangsterism atau hooliganism ni tak dapat diterima sepenuhnya oleh Ultra di Malaysia. So aku akan cakap, jangan cuba untuk palitkan mana-mana movement Ultra ataupun movement yang canting ni dengan keganasan tu. Kalau di belakang tabir tu mungkin ada yang berlaku, tapi kalau dalam stadium itu bukan Ultra. Kalau berlaku itu di luar kawalan. Betul. Sebab dia, kalau kita aku ambil satu contoh lah. Kalau Ultra di Itali, di Turki, Ultras ataupun Ultraslan yang menyokong Galatasaray, kalau mereka jumpa rival mereka sebenarnya tak attack sangat fan lawan apa semua tu, tapi kita nak psycho, nak mental goalkeeper lawan kita. Mereka semua pakai ramai-ramai duduk bawah, kencing kat bawah tu, sampai keeper tu hilang fokus, bawah hancing nak mampui. Itu cara kita nak banter. Banter dengan sorakan, banter dengan anak bu ke apa ke, ataupun apa-apalah can-can yang boleh meruntuhkan mental player itu Ultra. Kita punya tanggungjawab dan fokus yang tu dulu.
Apa-apa saja melibatkan mungkin pride hang, kelab hang dihina ke apa, nak bertumbuk ke apa, selalunya kalau di Eropah kalau nak settle benda tu, hang settle kat luar stadium. Jangan pamerkan image tu di dalam stadium ataupun di kawasan stadium. Adakah maksud kau apa yang berlaku dekat dalam scene bola sepak Malaysia, banter di antara penyokong dengan penyokong di dalam stadium bukan dikawal oleh, tidak dikawal oleh Atras, maksudnya tidak apa aku nak cakap, tidak di apa, maksud tidak dirancang oleh Atras lah. Itu ada individu lain, kelompok lain yang mencetuskan perkara tu. Betul. Kalau sebenar-benar Atras di Malaysia mencintai kedamaian, betul, cintai kelab kita sendiri, kebanggaan kita sendiri. Apakah perbezaan? Nampak kau terus menerus dengan soalan memang kalau derek tu. Apakah perbezaan Atras, Hooligan, Firm, ini yang nama-nama yang aku tahu lah. Casual. Adakah perbezaan di antara kelompok-kelompok ni atau sebenarnya kelompok yang sama? Okey. Dia ada perbezaan yang ketara juga sebenarnya. Cuma kita disclaimer sikit lah. Aku tak menganggotai mana-mana gerakan ni. Walaupun kalau baju ni hangpa tengok macam sama kan. Tapi tak apa. Aku rasa aku bukanlah orang yang layak sebenarnya nak bercerita tentang scene ni. Tapi aku cerita based on pemahaman aku dan study aku sikit-sikit lah. Kok kalau tahu boleh tambah komen kat bawah. Kalau boleh. Okay. Kita disclaimer. Kita disclaimer siap-siap sama-sama mempelajari, memahami, membincangkan lah. So basically gerakan-gerakan macam ni, dia ada gerakan contoh hooligan yang selalunya akan menjadi mungkin benteng kepada kelab tu sendiri. Bila kita peer away days, dia akan protect ni mungkin hooligan, dia akan jadi front line untuk cover fan-fan kita yang peer away days. Ini based on pembacaan aku. Dan mereka ni adalah orang yang boleh dikelaskan sebagai pengganas dalam bola sepak. Dia kalau ultra tadi level ekstrim dia macam tu, tapi ni yang lagi ekstrim. Yang dia mungkin tidak boleh terima satu-satu bentuk kekalahan ke ataupun benda-benda yang macam ni yang menyebabkan mereka buat satu-satu tindakan yang melampau. Tapi mereka ada pride mereka. Still ada that semangat tu. So kalau casual pula, okay, perbezaan yang kita nak berikan pada casual pula. Casual pada asalnya, ini setakat pemahaman saya lah, bersama dengan otak-otak juga. Casual ni sepatutnya bila kita tengok di Eropah atau di mana-mana tempat di England lah basically, dia pun terlibat dengan benda-benda yang melibatkan sedikit macam fighting scene pun semua ni. Tapi benda tu di luar stadium lah. Dia pun biasanya akan datang dengan cara pemakaian yang berbeza daripada orang lain. Dia tak akan pakai atribut club, warna tim ke, tim logo tim tu, no. Basically dia pun akan datang dengan pakaian yang berjenama, pakaian-pakaian mahal. Sebab benda tu dia pun buat nak camouflage something untuk mereka elak daripada ditangkap polis. Contoh, mereka masuk stadium, mereka tak pakai jersey club hang apa semua. Contoh hang tengok game, aku bagi satu tim lah, contoh Chelsea ke apa kan, mereka tak datang pakai jersey Chelsea, tapi mereka pakai dengan pakaian macam contoh Fred Perry punya polo, mereka pakai Stone Island, mereka pakai CP Company, ataupun mereka pakai Ralph Lauren. Mereka pakai pakaian-pakaian yang berjenama dan juga pakaian yang mahal. Lepas tu kasut pun tak pakai kasut biasa-biasa, ada yang pakai trainer. Dan benda tu semua adalah cara-cara mereka main stadium. Mereka datang dengan atribut tu, mereka duduk tengok game. Tapi kenapa pakai pakaian macam tu? Contoh kalau mereka nak menyerang penyokong-penyokong lawan, mereka akan biar mereka ni tak mampu dan tak dapat dijejaki polis. Sebab polis tak tahu mereka ni penyokong set mana. Sebab tu mereka pakai pakaian macam tu. Tapi aku perasan geng-geng yang kau cakap tadi, macam boleh identify je diorang ni, ni geng ni ini. Kalau dekat Malaysia, dah boleh. Kat Malaysia boleh. Kat Malaysia Kat Malaysia macam tu. Itu aku setuju lah benda tu. Contoh lah, aku pakai this Weekend Offender. Siapa yang tahu ni Malaysia punya edition. Tapi kalau original dia masuk, dia masuk stadium tu, dia duduk side satu tim ni, confirm lah dia pasukan. Kalau dia dalam scene bola sepak Malaysia, macam orang yang dah biasa pergi stadium, dia dah boleh identify lah. Ini kurva sini, side sini. Ini kurva sini, geng kumpulan ni. So dekat mana yang kau cakap golongan ni boleh camouflage? Dekat ini adalah camouflage ni adalah cerita di UK lah. Di Great Britain apa semua. Tapi di Malaysia dah nampak sangat orang nak tahu. Sebab penyokong kita adalah penyokong yang beraliran tradisional. So kita akan datang dengan memakai atribut tim kita.
Mereka nak menampakkan perbezaan, tapi aku akan cakap it's okay. Dan gerakan itu memang patut ada dalam stadium, sebab komuniti ni tak sepatutnya didominasi oleh satu-satu kelompok, tetapi orang kata perbezaan itulah yang membentuk kebersamaan kita. Macam berat ayat tu. Berat. Okey. Macam terkaku. Terkelu. Aduh. Kebersamaan. Okey. Macam tu lah. Okay. In the end, kita menyokong pasukan bola sepak. Pasukan yang sama. Itu tim kita. Pasukan yang sama. Logo yang sama. Logo yang sama. Kalau okay, macam balik kepada Atra tadi lah. And then kalau segelintir yang buat hal tu tadi, adakah Ultras organisasi ni akan macam bagi hukuman ke ataupun denda ke kepada yang buat hal ni tadi? Macam tribunal loh. Tak lah, sebab dia dah dalam satu organisasi, tapi dia buat hal dan mengaitkan balik kepada organisasi tu. Okay. Dan adakah hukuman ataupun denda yang kena dekat orang ni? Kalau dekat pemahaman kita dekat Malaysia ni, dia tak sampai ke tahap tu lah. Sebab masing-masing datang, kita sebenarnya perlukan pemimpin dalam satu-satu gerakan organisasi itu. Di dalam stadium, di dalam kurva, kita ada dirijen ataupun kita ada kapo. Kapo ni adalah someone yang lead dari segi sorakan. Tapi dari segi organisasi, kita ada someone yang sebenarnya ada title major. MAJOR. Kalau kita tengok, ini bukan aku nak buat kepala ikut tahu, tapi kalau tengok movie Ultras tu sendiri dekat Netflix pun memang ada siapa yang jadi major dalam gerakan tu. So kesemua orang ada respect dekat that leader. So dia adalah mungkin orang yang betul-betul lama, orang yang betul-betul tahu pasal sini dan makan garam lagi awal lah. Biasanya banyak orang tua lah. So otak-otak ni, mereka ni lah yang bertindak untuk menjadi someone yang akan kontrol apa-apa benda yang berlaku dalam kita punya movement. So tak ada lagi mana-mana orang yang sampai satu tahap dia nak naik share, dia nak naik kepala melebihi pada tahap yang sepatutnya. Sebab dia tahu batas dia dekat mana, organisasi ni macam mana, dia lebih kepada kita semua sama-sama. Macam tu lah. Tapi kalau ada kata berlaku sesetengah penyokong membuat hal dan terpalit kepada nama Ultras tu sendiri. Biasanya kalau apa yang akan normally apa yang akan berlaku kalau dekat Malaysia ni, kalau senang cerita, kita ada beberapa gerakan ni akan keluarkan press statement lah. Ada media statement juga, contoh mungkin contoh kita nak clarify yang sama ni sebenarnya bukan datang daripada golongan kami, untuk cover balik benda macam tu. Tapi di belakang kita akan, tak adalah soal siasat, tapi kita nak justify lah. Dia justify kenapa dia buat macam tu. Korang tak rembat dia budak cerita lah. Kenapa dia buat benda ni? Sebenarnya kalau cerita-cerita di sebalik tabir tu memang ada. Mungkin ada, tapi aku tak ambil pot. Sebab selama mana aku bergerak ni, kerja aku ni kan student dan aku tak involve sangat dengan otak-otak ni. So biar mereka fikir kau lebih memilih kedamaian daripada keganasan lah. Lebih kurang macam tu lah. Ataupun kau yang tukar rembat tu. Jangan cerita role lah. Adalah apa benda. Aku ada peranan aku juga dalam gerakan tu. Tapi yalah, masing-masing akan ada peranan dia. Bila kau cakap organisasi, gerakan, adakah ini satu gerakan yang well established, ada esko dia, masing-masing ada peranan dia, tugas dan tanggungjawab dia, ataupun dan kau mempunyai tugas dan tanggungjawab peranan mengeplai esko ke, adakah begitu? Okey. Kalau ikutkan pengalaman aku, yes, aku adalah someone yang ada peranan dalam gerakan ni. Cuma position apa tu tak boleh reveal lah. Tapi adalah peranan dia. Sebab disebabkan dia orang nampak ada beberapa kebolehan yang ada pada aku. So dalam contoh AGM tu, kalau kami panggil komplot lah. Dalam komplot kami tu menentukan, okey, contoh tanggungjawab ni akan diberikan pada siapa, lepas tu nanti ada undian. Lepas tu kalau tak setuju, nanti ada orang akan debate, ada orang akan question kenapa dia, apa kelayakan dia contoh, ataupun dia macam AGM lah lebih kurang. So kalau ikutkan, aku sendiri pernah ada peranan dalam movement tu. Dan ada juga orang-orang yang akan dipilih, contoh untuk position ni pun akan dipilih juga. So based on kepakaran dia dan kebolehan dia. Orang kata dia ni ready untuk menyumbang atau tidak, sejauh mana dia boleh menyumbang. Sebab ada setengah orang bila involve dalam gerakan ni, dia boleh involve, tapi dia tak boleh terlalu too much dalam organisasi. Maksudnya daripada segi contoh komitmen dia untuk
away days ke, komitmen dia untuk gerakkan pengkaderan. Macam pengkaderan pun ada juga lebih kurang macam tu, untuk rekrut orang baru. Masing-masing ada tugas dia. Tapi kalau dia tak boleh buat benda macam ni, dia tak akan buat, dia akan jadi ahli biasa. Maksudnya dia akan turun bila ada game sama-sama sekali. Tu je. Okay. So untuk join group Atra ni, dia sukarela ke ataupun orang daripada Atra ni yang akan rekrut, cari-cari budak-budak lain bagi ramai? Dua dah. Dua-dua. Selalunya sukarela sebab kesetiaan ni dia tak boleh dipaksa. Betul. Bang. Dia perlu dipupuk. Melentur buluh biar dari rebungnya, betul. Dia ikut jiwa sendiri lah. Dia ikut jiwa, dia kena jiwa. Kalau jiwa hang tak sampai, hang tak akan rasa apa pun. Kita nak ajak pun tak boleh Tak boleh ajak. Dia sampai satu tahap, macam aku cakap, contoh aku bukan nak perli ataupun sindir mana-mana movement dalam Malaysia. Tapi kalau satu movement tu, kesemua komrad ke ahli-ahli dia diberikan kesenangan, diberikan banyak gila kemudahan tanpa rasa susah, jerih dan payah untuk hadir ke stadium. Contoh bagi tiket free ke, bagi subsidi naik bas ke apa semua. Yang penting hang turun game dan sokong. Apa makna hang menyokong tim hang tu? Hang tak ada rasa keterujaan, hang tak rasa hang sebahagian daripada tim, sense of belonging pun hang takkan dapat. So hang datang sokok kosong je lah. Tapi kami dulu, kami rasa sebab kita paling simple lah, kita bukan takat keluarkan duit kita. Ada di antara mereka ni ada anak bini, kita tinggalkan anak bini kita weh. Kita tinggalkan pekerjaan hakiki kita. Ada yang kita tinggalkan mak opak kita semata-mata nak tengok bola. Siapa orang boleh buat benda macam tu? Aku mungkin tak menikah lagi. Aku student waktu tu. Tapi aku korbankan juga pengajian aku. Aku korbankan Quran aku juga. Kita semua ada pengorbanan kalau nak bercerita kan. Pengorbanan tu berbaloi. Itu yang akan membentuk kesetiaan, sense of belonging dalam diri kita untuk menyokong kelab. Macam tu. Dengar kau cerita ni macam keluar Atras ni macam keluar tablik tau. Lebih kurang lah. Sebab dia just culture kan. Dia macam culture. Lebih kurang macam tu lah. Okay. Ada lagi yang perlu ditanya? Kau macam tergambar tau. Betul. Sebab aku benda ni pun macam first time untuk yang aku go into deep lah. Dia punya perbincangan ni kan. Jadi macam keterujaan aku tu macam wow, macam sampai aku tergambar nak tanya apa pun aku tak tahu. Baik. Okay. Sebelum kau terus tergamam, kita tangguhkan dulu sesi Ultras ni. Berat lah sebab dia berat ni. Kita bagi relax dulu. Minum dulu. Kita tunggu minggu depan. Minggu ni kita tangguhkan dulu. Boleh? Setuju? Kalau setuju, dapatkan buku Liga Bola Sepak Malaysia untuk musim 2023 di TikTok Shop Surat Midah, dan buku panduan drop nama tokoh time borak dengan member macam gampang. Di toko buku The Book Press, Shopee dan TikTok Shop. TikTok Shop ada. Kinokuniya ada. Nak up Kinokuniya juga. So boleh dapatkan lah buku ni. Kalau nak dengar kami bersembang lebat dengan Wan Pendang di beberapa episod yang lalu, dengarkan di Borak Sorak YouTube dan di Spotify. Kita jumpa lagi on the next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.